Mungkin sekarang fenomena iaitu fenomena aku, iaitu fenomena Malku Syah ni. Tapi bila adanya aku dekat dalam nanti, contohlah ada yang kata rezeki aku tiba-tiba aku permanent. Benda tu dia tak jadi macam mana fenomena yang akan terjadi. Akan jadi, boleh akan terjadi, tapi takkan jadi macam mana yang awal-awal aku masuk. Dia tak ada, dia akan ada spark, cuma tak samalah macam spark awal-awal. Bila awal-awal ni diorang akan macam push, diorang nak tengok tiba-tiba mal masuk. Mal yang jenis macam gini nak tengok. Mungkin nanti bila aku back to the normal, back contohlah dapat dengan dia, kalau aku naik permanent, benda tu akan orang akan tunggu juga. Benda macam awal-awal, tapi tak akan lama. Tak akan lama. Dia makin lama makin drop, makin lama makin drop. Kada pun sama juga. Dia pun mungkin dekat takut dengan aku sebab crowd besar. Mungkin kata crowd besar. Betul lah, aku jujur lah, kalau cerita crowd, maybe crowd aku memang sedap. Crowd repeat ni memang sedap. Sebab kebanyakan budak-budak yang main motor dalam ni, kebanyakan semua main motor. Kalau kata orang tua dekat luar sana yang tak ada crowd motor pun, anak dia orang mesti main motornya. Dua benda. Tak main motor, naik basikal. Budak basikal pun tengok aku. Confirm. Lepas tu daripada segi anak dia orang, yang dia orang boleh layan aku. Benda tu sebenarnya. Kalau nak kata base kanda pun sebenarnya memang aku kata kuat juga dia punya base kanda ni. Sebab tu kanda dia macam, dia kanda dia ada rasa takut, aku pun ada rasa takut dengan dia. Aku tergerak juga kalau dia kata lawan, aku takut. Kanda kuat juga dia, aku tahu idea dia macam mana. Bukan kata kita tak ada idea, tapi aku tahu member aku sendiri macam mana.